Jom kita tengok apa kebaikan Kalta ni. Okey. Lancarkan darah dalam sistem badan. Tu penting lah ya. Sangat-sangat penting. Awet muda, bagi perempuan ni, bahagian awet muda ni sangat-sangat lah penting kan. Kita semua, okay, please take note kita semua ni cantik. Allah buat kita, Allah create kita, memang kita cantik. Tapi kalau kita tak jaga kecantikan, amanah Allah tu, nampaklah muka kusam ke, mungkin jerawat ke kan. Jadi bila kita jaga, bila kita nampak jerawat tu makin kurang, muka glowing, so tu kita menjaga. Okay, so satu, awet muda. Yang ni boleh baca sendirilah. Penting lah kan untuk suami isteri. Okey, untuk yang ada masalah senggugut, sakit orang yang tahu je yang tahu, kadang-kadang 3 hari pertama tu langsung tak boleh bangun, ada yang muntah-muntah. Okey, harap-harap Allah permudahkan, semoga Allah permudahkan. Okey, menstabilkan hormon tu penting. Lagi-lagi yang dah banyak anak kan, jangan kata, sebenarnya tak boleh cakap macam tu jugalah. Semua orang berbeza. Ada juga yang muda-muda belum kahwin pun ada masalah hormon juga. Okey, memberi tenaga sepanjang hari. Ada seorang kawan dia sangat aktif. Dia selalu kata, yang penting untuk I is energy. I need the energy. So energy tu penting. Kita nak buat apa-apa dalam hidup ni kena ada energy, tapi bukan mudah. So ni satu lagi, memberi tenaga sepanjang hari. Dan tidur yang lena. Tidur yang lena sangat-sangat penting.